Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Sekiranya tuan-tuan ada keperluan untuk mengalihkan dana daripada satu bank kepada bank yang lain, kita akan menggunakan fungsi kontra pada sistem. Itu kontra ataupun pindahan. Okey, kita boleh masukkan tarikh dan rujukan sekiranya ada. Dan daripada akaun mana, contoh daripada tunai, kita nak alihkan kepada akaun bank. Okey, contoh saya alihkan RM50 dan saya masukkan keterangan sebagai rujukan alih tunai ke bank. So ini adalah sangat penting kerana ini adalah untuk memastikan transaksi dilakukan adalah betul. So simpan sahaja transaksi dan transaksi kontrak akan berjaya, so dia tidak akan efek pada kita punya akaun. Dan kalau kita tengok kepada papan utama, so tunai akan berkurangan sebanyak RM50 dan bank Islam ataupun akaun bank akan bertambah sebanyak RM50.